Pokok mangga ni kita tanam biji, dia dah tumbuh. So kita kena buang lah. Ada beberapa benda yang kita kena buang. Kita nak kena buat dia satu cabang tiga. Tapi ni tak tahu jadi cabang tiga ke tidak. Apa pun saya nak kena cloning semula supaya nampak dia punya struktur pokok dia. Salah satu proses yang pertama, kita buang daun. Bila buang daun kita nampak pembentukan dia. Okey, ni ada 1, 2, 3, 4. Ni yang kecil ni buang lah. Yang kecil ni saya buang. Tinggal lah yang ini. Okey, kita buang dia punya daun. Ni bulan puasa kita buat sikit-sikit lah, ringan-ringan je. Yang light sahajalah kan. Okey, tak payahlah nak kerja berat-berat. Kita buatlah kerja-kerja macam ni, kerja pruning. Okey, ikut yang saya difahamkan melalui kawan-kawan media pertanian ni. Buang daun ni. Okey, pokok ni berbuah di hujung. So kita nak lepaskan nutrisi sampai ke hujung. Kekawal nutrisi dia tak adalah habis, tak sempat sampai ke hujung, habis di pangkal. Ini, jadi yang hujung-hujung ni kita buangkan. Okey, macam ni. Tengok lah, dia dah tumbuh. Saya nak 3 saja, kita ambil 3 saja. Cabang lebih kita buang. Tak perlulah sayang. Yang takut-takut buang aja. Yang ni lembut. Kita daun dia kita kepak macam tu pun dah boleh. Kan? Okey, bahagian sini selesai. Ni pula. Saya kepak daun dia. Dengar bunyi betul-betul ni. Okey, ada beberapa cabang yang keluar sini. 1, 2 ni lepas ke dalam. Saya potong 1. Ambil ini. Okey. Ni buang daun Okey, ni settle. Ni sudah. Yang ni pula. Yang ni macam mana? Ni buang lah. Bawah ni. Okey. Ni pun buang 4 cabang. 1, 2, 3, 4. Saya buang yang sana yang masuk ke dalam. Biar dia semua keluar. Kita nak bawa dia keluar. Kalau keluar, nanti buah dia bergayut. Melayut ke bawah senang. Kalau ke dalam ni dia makin lama makin tinggi. Sebab dia bersaing untuk mendapatkan cahaya matahari. Nampak dah? Okey, dah nampak. Ini rendah ni senang. Kita buang aje lah. Ni. Buang daun ni baru kita nampak cabang dia. Tidak dipenuh daun saja. Macam ni lah. Berurusan dengan mangga. Mangga ni kalau tak silap saya mangga susu tapi tanam biji ni tak apalah, dia lambat sikit tanam biji. Mangga susu. Okey, ni tengok dia tumbuh ni 1, 2, 3. Dia naik ni bagus, tapi yang ni dia pergi ke tengah. Saya tak nak ni, biarlah dia pergi sini. Okey, so ini saya buang. Okey, yang ni dia keluar cabang. Okey. Banyak juga kerja kan kalau kat kebun ni. Kita nak buat ada banyak pokok, banyaklah proses dia. Tapi apa pun kalau nak berkebun, satu je betul dia kena enjoy. Kalau korang tak rasa enjoy buat benda-benda ni, tak payahlah berkebun tu. Okey, ni nak keluar ke sana. Saya tak nak dia pergi ke dalam. Saya buang ni. 1, 2, 3, 4. Okey, buang 1 ni. Okey, dah ada 3. Nanti dah. Ni. Ni daun buang. Okey. Yang ni pula. Apa ni? Ni dah ada 1. Kita tengok dulu macam mana bentukan dia. Okey. Saya buang daun yang petik-petik je. Okey.
Okey. Okey. Dia eloknya selepas kita buat benda-benda ni, benda apa, buang daun lah, pruning lah, eloknya lepas tu kita baja terus, baru kita nampak kesan dia kan. Ini kan, okey. Ni tengok, ni banyak ni. Okey, ni dia dah keluar cabang 3, ni nak naik ke atas. Saya buang lah ni, so tak nak ni. Ni tak apa, saya biarkan. Yang ni saya nak dia semua ke tepi supaya dia boleh nanti kalau buah, senanglah kita nak ambil ke tepi-tepi. Tapi yang ni biar dia dulu lah, tak ada masalah. Dia kecil lagi sebenarnya. Okey, beres. Dah nampak kan cabang dia? Ni pula. Kalau nak buat semua pokok, semua bahagian ke? Kalau ikutkan macam tu lah cara dia. Tapi kalau tak sempat, kita buat sikit-sikit lah. Hari ni buat sikit, besok sambung lagi. Macam tu lah kan. Saya pun tak buat semua, saya buat mana yang tercapai di tangan je ni. Okey. Kemudian saya buang lah. Ada pokok mangga tanam dalam pasu. Saya tengoklah kat taman, orang tanam pasu kecil dah berbuah macam lah kan. Pokok ni, pokok dia belilah kan. Yang ni pokok tanam biji ni entahlah, baru 5 tahun 6 tahun baru keluar hasil. Tapi tak apalah, saya tanam je untuk pengisian tempat kosong. Jadi kita beli buah mangga tu sedap, semai dia biji dia. Inilah hasil dia. Okey, dah nampak kan, baru nampak kan. Ni ada lagi, buang lah. Ni okey, ni 1, 2, 3, 4. Yang ni saya buang lah. Okey, yang ni dah macam mati, buang lah. Okey, tak apa. Okey, dah beres. Okey, yang sebelah ni macam tinggi ke atas. Wah, tak tahu macam mana. Kita tengok dulu hasil dia. Ni kita buang dulu. Yang ni selesai sebelah dulu yang ni kita buang. Bawa ke atas, buang. Okey. Okey, strategi masing-masing lah. Ikut cara masing-masing tak semestinya cara saya ni betul. Okey, saya tak tahulah betul tak betul cara ni, tapi saya rasa betul, sebab tu saya berani buat. Okey, saya buat sebab saya ada sasaran. Sasaran saya nak pokok ni berbuah bukan kat tengah, kan kat dalam telindung-telindung tu. Kita nak buah dia kat luar, kita boleh nampak. Macam tu lah, sebab dia buah dia ujung pucuk dia kan. Okey, yang ni ada 1, 2, 3, 4. Ni lepas ke dalam sana, yang ni kita buang. Macam tu. Alhamdulillah, beres. Yang tu pula. Sebenarnya saya eloknya guna tangga. Tangga tak ada ni. Tadi mana saya letak tangga tak perasan. Okey, ni semua okey, bukan tak okey. Biarlah dia berdaun. Tapi nutrisi, baja ke apa benda nutrien yang dia nak bawa sampai ke atas, tersangkut dekat benda ni, daun-daun ni. Daun ni pun serap juga. So dia tidak memberi apa-apa, dia cuma membantu proses fotosintesis dan respirasi saja. Dia tidak menjejaskan fotosintesis yang berlaku pada keseluruhan pokok. Jadi kita buang aja. Okey, satu kelebihan dia, yang kepanjang dia macam tu lah kan. Buah ni insya-Allah, buah pula. InsyaAllah pokok ni dikatakan cepat berbuah. Okey, nak berbuah pun yalah, pokok semula jadi kan, yang Allah Ta'ala susunkan untuk kita. Tapi kalau nak lebih baik, kita bagilah baja. Tak bagi baja, kita dapat lambatlah sikit hasil seperti yang kita harapkan. Itu je. Jadi nak cepat sikit, kena jugalah invest sedikit baja untuk pokok ni. Okey, ni lah dah terlindung sana.
Tak apalah, sekejap saya tukar. Beralih ke sebelah sini pula. Sekejap. Okey, kita ambil kamera.